Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menonton Warna Pagi. Anda sedang bersama saya Kabir Aziz dan hari ini kita bersiaran khas dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sempena Karnival 60 Tahun MARA yang bermula pada semalam 1 Mei sehingga 5 Mei 2026. Dan tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat sendiri, Datuk Zulfikri Osman bersama kita untuk kita fahami tentang penganjuran Karnival 60 Tahun MARA. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Baik, Datuk, kita sekarang berada di WTC Kuala Lumpur di hari kedua Karnival 60 Tahun MARA. Mungkin pertamanya kita nak mulakan, MARA kini telah mencapai usia genap 60 tahun pada tahun 2026. Sebagai Ketua Pengarah MARA sendiri, apakah sebenarnya makna di sebalik pencapaian 60 tahun penubuhan MARA itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana mengundang saya pagi ini. Kita mulai daripada 1 hari bulan Mei itu semalam sehingga 5 hari bulan Mei kita mengadakan karnival sambutan 60 tahun MARA. Jadi ini adalah untuk mengingatkan seluruh rakyat Malaysia terutamanya MARA itu wujud sejak 60 tahun yang lalu. Sejak 60 tahun yang lalu sebenarnya tarikh lahir ataupun tarikh kewujudan MARA ini ialah pada 1 Mac 1966 sebenarnya. Tapi cuma karnival ini kita buat mulai 1 Mei 2026 dan selama 60 tahun itu MARA menjunjung amanah. Apa dia amanah yang diberikan kepada MARA ini? Amanah yang diberikan kepada MARA ini adalah untuk mengangkat sosioekonomi Bumiputera di negara ini. Jadi dalam tempoh 60 tahun itu banyak perkara-perkara ataupun banyak usaha-usaha yang telah MARA lakukan daripada segi keusahawanannya, daripada segi pendidikannya, daripada segi pelaburannya. Jadi MARA ini sebenarnya sebuah agensi yang paling besar sekali di negara kita Malaysia ni. Dan kita mempunyai satu ekosistem yang lengkap untuk tujuan pembangunan modal insan. Jadi kita dapat lihat ada sebagai contoh kalau dalam sektor pendidikan tu sehingga kini kita ada 345 institusi pendidikan dan latihan, 270 daripadanya adalah institusi TVET. Dan saya ingat dalam tempoh 60 tahun ini lebih daripada 1.2 juta rakyat kita telah pun mendapat manfaat. Terutamanya Bumiputera lah, sudah tentu mendapat manfaat daripada sistem pendidikan MARA. Dan selain daripada itu juga, kalau kita lihat daripada segi pembangunan keusahawanannya, MARA ini sebuah agensi yang mempunyai ekosistem yang paling lengkap sekali untuk membangunkan usahawan. Di MARA kita percaya bahawa kalau kita nak bangunkan usahawan itu, sekurang-kurangnya kita perlu ada 3 elemen ini. Yang pertama, pembangunan modal insan. Yang kedua, pembangunan perniagaan, bisnesnya. Dan yang ketiga, kita perlulah hadir untuk memberi ataupun menawarkan fasiliti-fasiliti sokongan kepada mereka yang berpotensi untuk menjadi usahawan ataupun mereka yang telah pun menjadi usahawan. Dan selain daripada itu, untuk tujuan pelaburan MARA ni kita ada pelbagai anak syarikat ataupun kita panggil subsidiary yang majoritinya memang di dalam industri pendidikan, dalam sektor pendidikan, dan mereka inilah membantu MARA sebagai sebuah agensi kerajaan itu untuk melaksanakan fungsi-fungsi kita untuk pembangunan modal insan itu. Jadi sebenarnya MARA ini sedang kita kata MARA ini sebuah agensi kerajaan yang terbesar yang core business dia adalah human capital development, pembangunan modal insan. Oleh kerana kita dah 60 tahun, tahun ini genap 60 tahun, jadi kita adakan satu karnival yang agak menyeluruh untuk showcase kejayaan-kejayaan MARA, showcase jasa-jasa MARA yang telah jasa-jasa MARA kepada rakyat terutamanya Bumiputera, dan bagaimana kita melaksanakan itu dan bagaimana kita berubah daripada mula-mula MARA diwujudkan dulu tahun 1960-an itu kita menjadi sebuah agensi yang dinamik, 70-an, 80-an sehinggalah sekarang ni tahun 2026 kita ada macam-macam kemudahan. Sebab itulah di karnival ini, karnival yang agak komprehensif, karnival yang begitu signifikan sekali dengan fungsi MARA itu sendiri, tanggungjawab amanah yang diberikan kepada MARA untuk meningkatkan sosioekonomi Bumiputera, secara tak langsung sosioekonomi negara kita. Jadi kita pamerkan semuanya ada di sini
Dan untuk hari yang pertama tu saya rasa amat berbangga kerana pengunjung-pengunjung yang datang memberi sokongan itu begitu ramai sekali. Betul. Ya, sudah pasti memang benar kata Datuk. Nama MARA ni kalau kita kata dah sebati dah dengan rakyat Bumiputera di Malaysia. Memang satu institusi badan entiti yang disegani oleh rakyat Malaysia sendiri. Dan secara kesimpulannya, kewujudan MARA adalah bagi memangkin dan memperkukuh ekonomi negara dan juga memperkasa pembangunan sosio-ekonomi seperti kata Datuk tadi, khususnya dalam kalangan Bumiputera. Tapi untuk masa sekarang bagaimana MARA telah memastikan kelestarian peranan ini dan bagi 2 dekad yang akan datang tu? Untuk menjadi sebuah organisasi yang lestari, sustain lah. Jadi organisasi MARA itu sendiri, walaupun ianya sebuah agensi kerajaan, kita perlulah menjadi sebuah organisasi yang dinamik. Dinamik kerana persekitaran ataupun ekosistem kita ini sentiasa berubah daripada satu masa ke satu masa yang lain. Sebagai contoh, kita melahirkan modal insan untuk mengisi keperluan pemain-pemain industri. Tak kira sama ada di sektor awam maupun di sektor swasta. Kita tahu masa berlalu, teknologi berubah, keperluan pemain-pemain industri itu berubah. Jadi di MARA sendiri kita mestilah begitu dinamik dan sentiasa mengolah cara kita membangunkan modal insan itu. Sebagai contoh, kalau di sektor pendidikan, maknanya rakyat kita, orang Bumiputera ni, kalau dia bersama-sama dengan MARA dalam sektor pendidikan, sudah tentulah sistem pendidikan kita, kurikulum kita berubah daripada masa ke semasa, dan apa yang kita buat itu sudah tentu untuk memenuhi keperluan industri daripada masa ke semasa. Sebab macam saya kata tadi, dinamik. Jadi kita juga perlu dinamik kerana manusia atau modal insan yang kita lahirkan dan kita tawarkan untuk bekerja dalam industri itu, daripada satu masa ke satu masa itu dia berbeza mengikut keperluan industri itu. Jadi balik kepada soalan tadi itu, kalau nak menentukan kelestarian, MARA ini haruslah menjadi sebuah organisasi, dan memang kita pun sebuah organisasi yang dinamik. Sebab itu kolaborasi antara MARA dan pemain-pemain industri itu memang saya tak boleh nafikan, kita memang berkait rapat ataupun bekerja seiring dengan pemain-pemain industri, dan mereka inilah yang memberi input-input yang begitu berharga sekali kepada MARA supaya kita dapat melatih modal insan ini selaras dengan keperluan pemain-pemain industri itulah. Jadi kalau di bidang keusahawanan pun sama juga. Macam zaman dulu cara orang berniaga berbeza. Zaman sekarang ni sudah tentu jauh berbeza. Itu tidak perlu saya terangkan lagi. Semua orang tahu cara bagaimana kita di pasaran, di market, pengguna, macam mana mereka membeli produk dan perkhidmatan, semuanya berbeza. Jadi itu semuanya kita terapkan melalui pelbagai program yang kita ada di dalam MARA ni. Tidak kira sama ada di sektor pendidikan maupun sektor keusahawanan. Dan saya kata tadi, kalau di sektor pelaburan tu anak-anak syarikat kita tahu Universiti Kuala Lumpur, KPTM, College Politek MARA, sekarang ni kita ada UPTM, kita ada TVET MARA, kita ada GIAT MARA, semuanya mengadaptasi teknologi terkini supaya kita nak pastikan bahawa modal insan yang kita lahirkan itu sejajar dengan apa yang diperlukan oleh industri. Dan satu lagi, kita sambut 60 tahun ini. MARA ni memanglah sebuah organisasi mandat Bumiputera. Jadi di negara kita ini 70% daripada rakyat yang 34 juta itu adalah Bumiputera. Jadi kalau kita nak mengangkat tahap ekonomi negara kita Malaysia ini, tentulah kita kena pastikan the biggest chunk of rakyat ni, yang 70% ni Bumiputera. Jadi Bumiputera ni haruslah kita angkat. Kalau kita tidak laksanakan begitu, kalau MARA dan juga mungkin agensi-agensi yang lain juga tidak berbuat begitu, mengutamakan Bumiputera ini, masakan negara kita Malaysia ni kan boleh kita angkat martabat ekonominya, dan kemajuan negara sudah tentu akan terjejas. Jadi tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan kepada MARA itu sangat besar sekali, dan kami di MARA ini berasa berbangga kerana dalam tempoh 60 tahun itu banyak yang kita laksanakan. Saya percaya kalau saudara tanya kepada mana-mana Bumiputera
yang ada di negara kita ini sudah tentu pasti mereka pernah disentuh oleh mara ini. Itu maksudnya. Jadi 60 tahun kita merayakan dan kita showcase dan kita juga nak ingatkan kepada rakyat, terutamanya Bumiputera, apa jasa-jasa mara ni kepada mereka, bukan saja kepada anak muda sekarang, bahkan mungkin kepada ibu bapa, parent mereka yang dululah. Ya, betul. Kerana bila cakap tentang 6 dekad tu satu masa yang sangat lama. Satu masa yang sangat panjang. Mara telah melalui pelbagai fasa perubahan dan juga perlu adapt dengan industri yang berada di Malaysia. Dan jadi kita ada juga borak off record tentang bagaimana Mara melahirkan insan yang seimbang dunia dan ukrawi. Mungkin apa komen Datuk? Ini salah satu lagi yang kita sedang buat sekarang. Sebagai contoh, kalau di sektor pendidikan kita ada program Ulul Albab. Ulul Albab di MRSM. Sebelum ini kita laksanakan program Ulul Albab di 8 buah MRSM. Sekarang kita ada 58 MRSM. Dan lagi 50 MRSM itu kita walaupun kita tak laksanakan 100% program Ulul Albab, kita melaksanakan program-program yang tamhidi yang bersifat memberi juga penekanan kepada pelajar-pelajar ini supaya mereka dapat menghafal sekurang-kurangnya 5 juzuk Al-Quran. Jadi sebenarnya orang tanya kita, kenapa kita buat begitu? Sebenarnya apa yang Mara sedang buat sekarang ini ialah kita sedang membentuk, kita sedang mencorakkan kepimpinan negara lagi 2 dekad. Pada 2 dekad yang akan datang. Jadi mereka yang ada di bangku sekolah ini mungkin lagi 15-20 tahun mereka inilah yang akan menjadi kumpulan yang memimpin negara ini. Tidak kira memimpin daripada di sektor swasta ataupun menjadi pemimpin di dalam kerajaan. Jadi apa dia program Ulul Albab itu? Program Ulul Albab itu adalah sebenarnya program yang berkaitan dengan Quranik, ensiklopedik dan juga ijtihadik. Jadi sebenarnya kita sedang membentuk modal insan yang seimbang duniawi dan juga ukhrawi. Jadi kita harapkan lagi 15-20 tahun yang akan datang kita akan dapat melihat contohnya CEO di GLC itu Al-Hafiz, seorang hafiz Quran. Kita dapat melihat menteri besar di negeri itu Al-Hafiz. Mungkin kita dapat melihat ketua setiausaha negara itu Al-Hafiz dan kita dapat melihat Perdana Menteri Malaysia itu Al-Hafiz. Jadi apa hebatnya Al-Hafiz? Mereka ini wholesome people yang sudah tentu sekiranya mereka menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang hebat, yang seimbang dan kita insya-Allah kita akan dapat lari daripada perkara-perkara yang negatif lah dalam kepimpinan. Insya-Allah. Itu yang sedang kita lakukan. Kita nampak keseimbangan yang Mara ingin bawakan kepada rakyat Bumiputera itu memang sangat signifikan, yang penting untuk kita hadap pada 2 dekad akan datang. Saya pasti ada banyak lagi kita nak bincangkan mengenai Karnival 60 tahun Mara ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Saya tahu awak terkejut dengan apa yang doktor cakap tadi. Kita startkan treatment dulu, okey? Tapi akan buta saya seorang. Awak dengan Iskandar ni ada apa-apa ke sebenarnya? Kau apa benda awak merepek ni? Aku sayang kau, Nia. Lebih dari kawan. Kenapa sekarang, Is? Kenapa sekarang? Saya tak pernah curang. Stream Aku Pilih Pelangi dan banyak lagi hanya dengan RM4.99 sebulan. Add-on View Premium melalui My Astro App. Kementerian Pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan murid dan pelajar sewaktu mereka di sekolah. Malaysia dan Korea Selatan terus memperkukuh kerjasama dalam bidang teknologi hijau dan kecerdasan buatan AI menerusi pelaburan 2 syarikat utama Republik itu. SPRM akan meneliti dan menjalankan siasatan sekiranya dapat unsur rasuah dalam pelaksanaan projek Aerotrain di KLIA yang dilaporkan sering mengalami gangguan perkhidmatan. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Haris tu baik orangnya. Perkahwinan ni satu tanggungjawab yang besar. Kematangan itu penting. Dia yang langgar dia bawa kereta.
台上就在告诉saya semuanya. Kamu didapati bersalah. Tapi takdir berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sihat, Sofia? Alhamdulillah, masih hidup. Tak dapat Haris, bapak mertua aku pula guna. Sofia bakal jadi ahli keluarga kita. She'll be my future wife. Saya kahwin dengan Datuk ni sebab saya nak balas balik apa yang Datuk dan keluarga Datuk dah buat dekat saya. Kau jangan ingat kau boleh menang, Sofia. Kalau ada yang mati, baru aku tenang. Dendam seorang mentua. Di Astro Prima dan Astro Go. Baba ada satu lagi delivery tau. Ayang turun dulu, Baba pergi hantar jap, lepas tu Baba datang balik, okey? Okey, Baba. I love you too. Ayah nak pergi mana? Hujan ni. Mana Ayan? Ayan! 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 20 tahun aku buat kerja ni. Sekali tengok je, aku dah tahu siapa pembunuh dia. Apa kau dah buat pada anak aku? Kau tarik dia masuk dalam hutan, lepas tu kau bunuh dia kan? Yasir, you yang bunuh anak kita ke? Good Boys Go to Heaven. Tayangan perdana 8 Mei. On demand dan di Astro. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%, with the potential for reciprocal tariffs to be reimposed within 90 days. Kunjungan rasmi Presiden China ke Malaysia ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih strategik. Baik, kita bersua kembali dalam rancangan Awani Pagi. Kepada yang baru saja menonton, kita bersiaran khas di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bagi menyambut Karnival 60 Tahun Mara yang berlangsung semalam 1 Mei hingga 5 Mei 2026. Dan kita bersama dengan Datuk Zul, Ketua Pengarah Mara sendiri untuk kita faham tentang penganjuran Karnival 60 Tahun Mara ini. Baik Datuk, untuk kita menyambung temuan kita, diskusi kita, mungkin kita boleh mulakan dengan konsep satu bumbung, iaitu yang merangkumi ekosistem keusahawanan, pendidikan dan pelaburan. Mungkin apa komen Datuk tentang Mara yang melakukan inisiatif atau konsep satu bumbung ini? Ya, Kabir, itu macam saya katakan tadi itu, Mara ini, kita ni sebuah agensi Human Capital Development, itu kita punya core business lah. Dan tanggungjawab yang diberikan kepada Mara itu adalah untuk membangunkan Bumiputera. Sebenarnya suatu bangsa yang kuat itu bukanlah hanya jika besar daripada segi jumlahnya. Menjadi satu bangsa yang kuat itu, bangsa itu haruslah bangsa yang ilmiah berpengetahuan, bangsa yang kuat jati dirinya dan bangsa yang sentiasa mempunyai tekad untuk maju di masa akan datang. Jadi untuk Karnival ini kita letakkan semua ekosistem Mara daripada segi pendidikannya, pembangunan keusahawanannya dan juga pelaburan di dalam satu bumbung. Kerana macam saya kata tadi, di Karnival 60 Tahun Mara ini kita nak showcase apa yang Mara ada untuk menjunjung amanah yang besar yang diberikan kepada Mara itu untuk membangunkan sosioekonomi Bumiputera. Jadi sudah tentulah kalau untuk di sektor pendidikan, tadi saya dah maklumkan, kita bawa semua institusi pendidikan di bawah Mara, sebab tu kita ada Karnival Pendidikan. Dan untuk keusahawanan pun kita bawa begitu ramai sekali usahawan kita dalam pelbagai sektor. Dalam pelbagai sektor kita showcase program-program khas kita di Karnival Keusahawanan. Jadi pengunjung boleh datang dan tengok sambil membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh usahawan kita. Mereka akan dapat lihat bagaimanakah Mara membangunkan usahawan-usahawan Bumiputera itu, tidak kira daripada segi program latihannya, program pembangunan bisnesnya dan penawaran fasiliti-fasiliti sokongan kepada usahawan. Dan di satu lagi Karnival yang berkaitan dengan pelaburan,
kita ada anak-anak syarikat kita yang mempamerkan aktiviti-aktiviti mereka dan juga mereka juga mengadakan pelbagai program pocket talk dan sebagainya untuk contohnya sebagai contoh kita ada anak syarikat pelaburan Mara Berhad. Mereka memberi maklumat ataupun memberi pengetahuan sebab kita ada sesi ceramah-ceramah pendek bagaimanakah untuk menjadi seorang pelabur yang baik. Jadi semua ini kita bawakan di bawah satu bumbung dan saya kira sekiranya pengunjung-pengunjung datang ke Karnival sambutan 60 tahun Mara ini sudah tentu banyak ilmu yang mereka akan perolehi, bukan saja pengetahuan tentang apa yang ada dalam Mara itu, tapi pengetahuan tentang macam mana nak melanjutkan pelajaran, apa yang Mara boleh bantu, macam mana kalau berminat untuk menjadi usahawan, apa yang Mara boleh bantu, peluang-peluang dia dan sebagainya. Dan di sektor pelaburan juga begitu, anak-anak syarikat kita, apa dia yang telah kita sumbangkan kepada masyarakat dan juga ilmu untuk menjadi seorang pelabur misalnya. Itu kita banyak panggil kebanyakannya mereka pakar-pakar yang asalnya mereka memang Mara yang bangunkan mereka dulu dan sekarangnya mereka menjadi orang hebat di dalam industri, jadi mereka kongsikan semula khasnya kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke WTC KL ini. Ya betul, memang menarik sekali bila pengunjung datang. Saya rasa pelbagai pameran yang akan ditunjukkan di sini dan di belakang kita ada kereta tentera. Betul, ini salah satu syarikat usahawan yang kita bangunkan dan mereka mengeluarkan kita panggil kereta-kereta mungkin untuk digunakan dalam industri pertahanan dan sebagainya lah. Ya betul, dan memang menarik bila anda semua datang pada hari ini memang akan dapat melihat pelbagai pameran yang ada di sini. Dan kita di sini Karnival 60 tahun Mara ini menyentuh 3P, penyertaan, pemilikan dan penguasaan. Menurut Datuk, bagaimanakah konsep 3P ini dapat memanfaatkan rakyat ketika mereka mengunjung? Baik, konsep 3P ini, terima kasih. Konsep 3P ini adalah satu konsep ataupun yang memang tertulis di dalam Putra 35, buku Putra 35 yang kita lancarkan selepas Kongres Ekonomi Bumiputra yang kita laksanakan pada tahun yang lalu. Jadi 3P ini penyertaan, maksudnya ini adalah agenda besar Mara untuk Bumiputra. P yang pertama itu penyertaan. Daripada sistem pendidikan kita melahirkan graduan dengan ilmu yang mereka miliki, dengan sijil yang mereka miliki itu mereka dapat menyertai industri. Mereka bekerja dan kita tahu daripada institusi pendidikan Mara itu dia punya employability rate tu sangat tinggi, 97%, 98%. Dengan ilmu yang mereka timba daripada institusi pendidikan Mara itu mereka dapat menyertai industri. Itu penyertaan. Tetapi kita sebagai Bumiputra yang merupakan 70% daripada jumlah keseluruhan rakyat negara ini, sudah tentulah kita tidak mungkin kita hanya berpuas hati dengan anak-anak Bumiputra ini dapat menyertai industri. Sebaliknya kita nak mereka memiliki sesuatu di dalam industri itu. Memiliki sesuatu itu adalah apabila mereka menjadi usahawan. Jadi mereka memiliki entiti-entiti perniagaan yang merupakan pemain-pemain industri. Jadi ini P yang kedua sebenarnya, pemilikan. Jadi dengan pendidikan mereka boleh menyertai apabila bekerja. Sektor keusahawan melatih mereka untuk menjadi pemain industri, mereka memiliki equity dan menjadi pemain dalam industri. Dan untuk P yang ketiga itu ialah penguasaan. Kita percaya apabila kita buat Mara dengan juga dibantu oleh pemain industri, agensi-agensi yang lain, apabila kita dapat melahirkan ramai pemain-pemain industri Bumiputra dalam satu industri itu, apabila ramai, itulah yang kita panggilkan penguasaan. Apabila sebagai contoh, kalau dalam satu industri itu seluruh supply chain itu kita dapat ramai daripada anak-anak Bumiputra kita, itu yang kita panggil penguasaan. Apabila jumlah kuantiti pemilikan itu banyak di dalam industri. Jadi inilah yang kita namakan konsep 3P. Bekerja itu hanya dapat menyertai, memiliki perniagaan itu pemilikan, dan apabila kita ramai di dalam suatu industri itu, sudah tentulah itu akan mewujudkan suatu penguasaan bagi industri tersebutlah. Adakah konsep 3P ini merupakan jaminan Datuk kepada pengunjung bila mereka hadir ke Karnival 60 tahun Mara ini? Ya, sebenarnya di Karnival 60 tahun Mara ini memang kita anggap kalau mereka datang ke sini akan dapat membantu untuk mengubah hidup mereka lah. Kalau di bidang pendidikan mereka datang ke sektor ke Karnival pendidikan, mungkin mereka dapat maklumat macam mana nak melanjutkan pelajaran bersesuaian dengan
kelayakan dan juga cita-cita mereka. Mereka pergi ke karnival keusahawanan, mereka dapat melihat peluang-peluang yang ada untuk menjadi usahawan. Kadang-kadang peluang itu memang kita sediakan, dah 60 tahun kita sediakan. Betul. Tapi masih ramai mungkin yang tidak sedar kerana mereka tidak mendapat maklumat yang secara terus. Jadi di sini sambil ramai-ramai orang, sambil makan-makan, kita ada karnival makanan dan sebagainya, mereka boleh dapat maklumat. Oh, macam mana nak buat pinjaman, pinjaman untuk macam ni pun ada, pinjaman untuk wanita sahaja pun ada. Jadi benda-benda macam tu mereka boleh dapat. Begitu juga orang yang berminat dalam pelaburan dan sebagainya, macam-macam maklumat di sini. Jadi selain daripada karnival 60 tahun MARA ini, kita bagi merupakan satu showcase, nak ingatkan tentang jasa-jasa MARA, nak ingatkan apa yang MARA dah buat untuk negara ini. Sebenarnya kalau datang ke sini dapat banyak peluang, sama ada daripada segi pendidikan, perniagaan ataupun sebagainya lah. Di samping kalau orang yang usahawan dah tentu dapat banyak networking, itu sudah tentulah. Ya betul. Dan kita di penghujung program ini mungkin kita nak dengar sedikit harapan dan kata akhir pada Datuk kepada para pengunjung yang akan hadir ke Pusat Dagangan Dunia ini. Ya, pertama sekali kita akan ada di sini, kita ada di sini sejak semalam 1 hari bulan hingga 5 hari bulan Mei, 10 pagi sampai 10 malam. Dan kita ada macam-macam di sini. Seluruh dewan-dewan di WTC ini kita penuhi dengan pelbagai aktiviti. Datang, ada banyak tarikan pengunjung juga datang untuk nak makan-makan, sia-sia dengan keluarga, di samping mendapat pelbagai ilmu berkaitan dengan apa yang MARA dapat tawarkan kepada anda. Dan ambillah peluang ini. WTC ini terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur, akses senang dengan pengangkutan awam, LRT dan sebagainya. Jadi ya, saya berharap kita akan dapat dikunjungi oleh ramai orang lah, ramai. Seberapa ramai mungkin. Kita target sekurang-kurangnya 600,000 orang datang. Alhamdulillah semalam pun lebih kurang 100,000 orang datang ke karnival ini. Dan saya menjangkakan Sabtu Ahad ini cuti hujung minggu, lebih ramai pengunjung yang datang. Saudara-saudari, tuan-tuan datang dapat pelbagai manfaat lah. Selain daripada setengah tu mungkin dapat mengimbau apa yang telah mereka ataupun ibu bapa mereka perolehi daripada manfaat daripada wujudnya agensi yang bernama Majlis Amanah Rakyat atau MARA ini. Ya, dan saya yakin pada kali ini kita sudah dapat banyak pelbagai input daripada Datuk Zulfikri Osman, Ketua MARA, Ketua Pengarah MARA itu sendiri tentang program Karnival 60 tahun MARA ini. Dan kepada anda semua yang sedang menonton, jangan lupa datang ke Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL daripada semalam 1 Mei hingga 5 Mei 2026 jam 10 pagi sampai 10 malam. Anda boleh datang lihat segala ruai dan juga pameran yang disediakan di dalam WTC Kuala Lumpur ini, dan pastikan anda dapat konsep 3P itu, penyertaan, pendidikan dan juga penguasaan. Jangan bazirkan peluang yang disediakan kepada anda semua pada bawa kali ini. Seluruh keluarga bawa datang sini. Semua family, bawa anak-anak, bawa rakan-rakan dan semua. Kita meriahkan program Karnival. Makanan pun banyak yang sedap. Makanan banyak, ada penyertaan Havoc KL, betul. Havoc KL, semua ada makanan di sini, semua disediakan. Jadi jangan lupa datang. Kita mula pada dan satu lagi Kabir, pada hari terakhir 5 hari bulan malam kita panggil persembahan artis-artis sudah tentunya lah. Ini untuk boleh bagi tahu nama artis sekarang? Kita boleh bagi tahu, kita ada sudah tentu Jamal Abdillah, kita ada Ziana Zain, kita ada Amir Masdi, kita ada Nadira, kita ada Ronnie HyperX, dan kita ada satu band yang hebat, Army of Six. Itu band itu saya sendiri akan ada dalam band itu. Datuk akan menyanyi sekali? Saya main gitar. Masya Allah. Dengar itu. Dan kita sediakan persembahan yang sangat menarik. Mungkin ada juga lagu raya, kalau raya mungkin dah habis. Tapi mungkin kita boleh request daripada Nadira ataupun Jamal Abdillah sendiri. Jadi jangan lupa pada anda semua, datanglah ke WTC KL. Dan kita ada band satu lagi, band Mr. C ini. Mr. C ini adalah alumni MARA, Ansara. Alumni MARA. Mereka juga ada band yang hebat. Ya betul. Jadi anda semua boleh nikmati persembahan yang disediakan. Jangan lupa datang ke WTC KL pada 10 pagi sampai 10 malam sehingga 5 Mei 2026. Sekian itu saja pada saya, Kabir Aziz, untuk Awan Pagi jam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah.